Hari pertama sekolah, ayah hantar. Hari pertama diorang sekolah, Mami lambat. Mami dah bangun awal, tapi Mami santai tengok TikTok sebab Mami rasa ayah hantar, so sempat. Tapi rupanya kerang kelibut dengan aku baru nak ayam bajunya. Lepas tu dengan nak siapnya. Sebab ayah ada siapkan anak apa semua. Dia kalau ayah tak ada, Mami rasa pakai tudung sarung aje. Aku tak dapat pakai tudung yang perlu bergosok-gosok ni. Ayah kata kenapa tak buat semalam? Semalam Mami tak sihat. Kan ayah kan? Kenapa tahu macam tu? So semalam dah jadi lahabau. Esok Dah habis. Dah lahabau, dah habis. Esok diorang start pergi sekolah dengan Tima dulu. Dan tinggallah Mami berdua dengan ayah. Hari ni kita breakfast dekat Kopitiam Mana sih? Dekat Pulang Patah yang Tosma ke apa dah tu semua tu. Toast your head lah, tengok. Tengok toast buka ke tidak? Macam dia macam di apa korang kena sekolah. Nanti kan waktu rehat Malik, Mami kena datang sekolah untuk tengokkan dia rehat. Sebab hari pertama ni Mami tak ada buatkan dia bekal. Mami nak tengok dulu macam mana dia. Sebab dia ada spare, ada bawah roti. Kalau dia misalnya je lapar lah, dia kena tengok dulu. Sebab minggu ni minggu transisi dia. Transisi apa tak? Nak ada apple. Dia ada minggu suai kenal satu minggu ni. So dia tak boleh nak skip. And makan dia nanti esok Mami akan fikir apa yang sesuai. Tengok apa yang dia nak makan, baru sediakan. Sebabnya Malik ni dia boleh je hidup dengan roti pagi-pagi. Sebab dia tak ada nak makan nasi. Petang nanti tengah hari mungkin baru dia cari. Sama juga dengan Kabil. Tapi Kabil ada makan dekat sekolah. Tu ayah dah patah. Kecil tak? Adik-adik nampak tak? Apa tiang? Kali ni dia tak sekolah dekat sekolah yang lama. Malik dekat sekolah yang baru. 3 hari dah 3 hari dah sekolah lain. Bukan, dah 3 kali sekolah lain. Malik ada banyak sekolah. Tegak betul ni. Macam kawalan kehormatan. Majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Johor. Boleh nampak. Tegak betul lah.
Jangan bising. Okey, kita akan masuk kelas sebentar lagi. Baik, kita mulakan dengan prasekolah. Sekarang Malik dia nak pergi abang. Dia nak pergi sekolah petang pula. So disebabkan kita tersalah arrange time, so kita terpaksa patah balik rumah untuk iron baju Malik. Sebenarnya salah Mami juga, sebab Mami tak buat awal-awal. Jangan tanya bapak kau marah ke tak. Memang marah. Oh, nak pergi ke kedai taib tu lah. Esok Taib? Kedai taib tu Ada apa? ada. Tak lepas ya? Macam tadi lah, lu bawah lu baru nak, lah. Tak nak. jalan. Jalan lah. Apa yang dia bau tak tahu. Dah lah. Merah. Padahal kau pergi motor Syah. Bangang. Geram orang yang santai bawa kereta ni. Kau tak ada urusan, kau duduk rumah. Kau duduk rumah macam aku 3 bulan duduk rumah, diam-diam. Okey je. Keluar hidup. Ini tak duduk kat jalan kau menyusahkan orang. Sekolah Malik ni dekat Kampung. So lepas daripada sekolah kebangsaan memang jauh. Macam sekolah Perada yang lama. Kalau lalu Forest City jalan lama dalam senang dekat. Kemang? Dekat lagi dekat. Bodoh lah. Mek, masa tu ayah hantar air. Dia kata dia ke sekolah. Aha. Jalan tu dekat je, Mek. Iya, tapi jalan tu kan dah di blok. Dah dihalang dah. Dah tak ada dah. Kan naik motor. Ingat tak ada naik motor sekali? Senang aja. Kalau macam tu dekat macam tu Ami pun boleh hantar naik motor kan? Tak payah ambil basikal pun boleh. Lagi kurus badan ambil. Hai. Kau nak aku kurus macam mana lagi? Tak, masuk ayat. Tak kisahlah kalau Mami nak bawa. Kalau bawa motor pun takut bang. Takut. Abang tak apa nak naik motor yang ayah bawa. Ayah pandai bawa motor tau. Motor yang gear tangan. Tak kan? Oh, I ingat. Abang tahu saya pernah bawa motor gear tangan abang? Tahu. Pernah. Kan ada video. Abang tak pernah naik dengan sayang je. Boleh ke? Mek, I pernah lah tengok masa dulu. Okey, boleh. Nanti bawa motor. Mek, masa dulu ayah tak ada Mami naik motor apa. Main motor apa memanglah senang. Gear 3 je dah boleh jalan. 3 orang boleh? 3 orang. 3 orang, 4 orang, 5 orang pun boleh. Boleh tak motor apa? Senang je. 6 orang, 7 orang. Bertinggi-tinggi. Kau peluk-peluk je macam gini. Kita hari pertama Malik dan Kabil. Diorang akan nangis atau tidak? Apa? Malik nangis ke tak? Kabil? Apa? Kabil tak nangis, Malik nangis. Betul sikit. Kenapa? Malik tak nangis, Kabil nangis. Kata ni. Apa? Ayah. Ayah ni lah, nanti Amir bagi tahu. Jawapannya Dia. Kawan-kawan nak ikut tak?